Baik, jadi dia ada dua unsur yang menyebabkan masalah pada pasangan tadi ni, sama ada sihir atau saka. Jadi kaedah rawatan untuk dua-dua masalah ni pun berbeza dan bergantung juga kepada niat orang yang, kalau anda kata sihir, niat. Apa niat orang tadi menghantar sihir tadi? Hanya sebagai pemisah ataupun untuk menjadikan pengantin itu sakit? Ada kes yang kami jumpa sehingga pasangan tadi itu meninggal. Dan setelah salah seorang daripada pasangan tadi itu meninggal, penyihir akan menghantar WhatsApp kepada isteri ataupun suami bahawa beliau ataupun bahawa dia telah berpuas hati dengan kematian pasangan. Ini antara bukti-bukti yang kami jumpa lah. Pesakit tunjuk bahawa ada individu hantar WhatsApp pada dia. Dia mengaku bahawa pasangan yang baru meninggal tadi itu adalah disebabkan dia yang menyihir. Dan dia ada kisah-kisah yang berkaitan lah. Kalau pula melibatkan saka, ini yang panjang sangat kalau saka. Saka ni dia melibatkan sebelah mak, sebelah ayah, kemudian dua-dua belah, sebab ada pengantin lelaki ataupun suami isteri tadi. Jadi ini antara rentetan-rentetan tu nak kena buat pengkajian. Ini antara yang panjang. Seelok-eloknya bagi yang tahu ada simptom ataupun yang tahu memang ada keluarga memang ada bersaka ataupun diikuti oleh saka, maka lebih baik berubat terlebih dahulu, berusaha untuk membuang gangguan tadi sebelum mendirikan rumah tangga, bagi mengelakkan masalah pada masa-masa akan datang yang lebih serius dan berat. Okey, itu. Jadi macam kita tahu, saka ni dia pendamping. Bila salah seorang pasangan ada pendamping ataupun dua-dua ada, jadi gangguan daripada pasangan tersebut tak suka bila dia punya tuan nak berkahwin, ada pasangan lain, Ada pasangan baru. Dia macam ibarat boyfriend jealous, apa, awetnya ada orang lain. Macam tu kan kita. Dia bergantung juga sama ada saka belah lelaki ataupun saka belah Perempuan. ataupun dua-dua sekali ada saka. Jadi itu sebab boleh sakit yang pelik-pelik tiba-tiba bila dah Sebab kita ada kes dia sakit 32 tahun. 32 tahun dah berubat macam-macam perawatan. Dan sakit dia bermula selepas dia angkat nikah malam pertama, tetapi masih juga boleh bersama sehingga dapat anak yang pertama, kemudian bersalin, dan selepas daripada bersalin anak pertama tu dia lumpuh. Secara tiba-tiba lumpuh. Lumpuh tak boleh berjalan. Jadi suami masih terus berusaha. Tapi dalam masa yang lumpuh sama juga lepas tu dapat lagi anak nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai nombor 5. Masih dapat. Tetapi tetap lumpuh. Sehinggalah datang Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala dorongkan datang jumpa dengan saya. Kita berusaha buang saka dari itu dalam tempoh 6 bulan tak salah saya. 6 bulan kita rawat dari segi zahir, batin, spiritual, mental, sehingga yang pesakit perempuan tadi itu betul-betul sembuh lah. Boleh berjalan daripada berat badan 120 lebih, jadi tinggal 60. Jadi masalah kesihatan selesai, masalah gangguan pun selesai. Tapi dalam tempoh 6 bulan. Jadi untuk kes saka ni biasanya bukan pasangan saja yang sakit yang dulu. Biasa anak-anak pun boleh jadi mangsa. Contoh Macam anak dia lahir dan saka tu pun boleh ganggu anak tu, nak membesar, jadi sakit ke. Selalunya macam tu. Ada setengah tu bila mak ayah bersaka, anak yang lahir umur dalam 8 bulan, 9 bulan, setahun, dia dah mula menunjukkan reaksi. Sama ada ketumbuhan, sakit kulit, kanser, ataupun dia punya kelakuan ataupun dia punya sifat tadi terlalu hyperaktif. Tak boleh dilarang, membentak dan sebagainya. Tantrum.
Okey, kita jadi jelas ya takat tu. Kita pergi ke soalan ketiga. Saya rasa benda ni pun berkait juga dengan gangguan. Okey, pasangan jadi hilang nafsu walaupun masing-masing ni berparas rupa. Sampai ada yang sanggup makan luar, cari pasangan lain. Sedangkan pasangannya halal lebih elok rupanya daripada skandal tersebut. Jadi apa Ustaz Tuan tentang isu ni? Boleh Tuan perlu komen sikit. Kalau masalah curang ataupun masalah pasangan berubah hati sehingga mencari pihak ketiga ataupun mencari skandal, ini memang biasa kita dengar lah. Sama ada golongan-golongan yang famous, glamour, yang ada nama, sehingga kepada orang-orang biasa. Itu antara masalah rumah tangga yang paling besar adalah curang. Dia tak kisah sama ada lelaki atau perempuan, sama sahaja. Ini berlaku pun sama juga, sama ada dua unsur, sama ada sihir ataupun saka. Kerana dua-dua melibatkan jin dan juga melibatkan kerja iblis dan syaitan tadi, menghasut, mendatangkan pandangan, sama ada pandangan buruk kepada pasangan, mendatangkan bisikan dalam hati, mengubah rasa atau perasaan pasangan kepada pasangan yang lagi satu, sehingga apabila dia memandang wajah pasangan dia, dia rasa panas. Apabila dia memandang, dia rasa benci. Apabila dia dengar suara pasangan dia tadi itu, dia dengar sahaja, dia jadi macam tak tentu arah. Sama ada nak kata sayang ataupun nak kata benci. Dia jadi tak tentu arah, tak stabil. Tetapi apabila dia jauh daripada pasangan dia tadi, sayang dia masih ada. Teringat, telefon, bertanya dan sebagainya. Tapi apabila berhadapan, berjumpa, bercakap, bersembang, dia akan berubah perasaan tadi itu. Ini masalah dia. Gangguan daripada iblis dan juga syaitan. Sama ada sihir atau saka. Itu yang dalam kategori penyakit. Kita ada penyakit apa, sihir pemisah, sihir pembenci, kita ada sihir pelalau. Ini antara punca-punca yang berlakunya penceraian. Curang dulu. Dia berlaku kecurangan dulu, kemudian berlaku penceraian. Curang tadi tu macam sebab dia tengok pasangan dia tadi tu dah tak ada lagi dah kasih sayang, ataupun dia dah tak ada gairah. Antara lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, dia tak ada lagi rasa gairah. Tapi apabila dia tengok orang lain, tengok perempuan lain, tengok lelaki lain, dia mendatangkan gairah. Gairah tu datang daripada mana? Syaitan. Jadi benda-benda ni lah, perkara-perkara macam ni yang perlu diambil berat, yang dititik beratkan. Apabila ada simptom-simptom macam ni, pasangan suami isteri nak kena segera untuk berusaha jumpa perawat dan berubat. Ikhtiar ni banyak cara, perubatan ni banyak cara. Dia tak ada satu kaedah yang tetap, bergantung pada situasi dan keadaan pesakit tadi. Jadi perubatan Islam melalui ruqyah pun boleh, perubatan tradisional melalui kaedah rawatan tertentu berserta dengan bahan dan sebagainya pun boleh, insyaAllah. Okey, baik. Jadi kita pergi terus ke soalan seterusnya. Jadi isu soalan yang seterusnya ni dia kira salah satu punca jugalah, punca utama kes penceraian. Okey, tapi melibatkan gangguan jugalah. Okey, gangguan jin ni, gangguan saka ke sihir, boleh ke membuatkan seseorang susah nak dapat zuriat? Ini soalan yang bagus. Soalan yang bagus, memang ada kaitan dengan hubungan suami isteri. Macam yang saya kata mula-mula tadi, benda ni dia akan berlaku apabila selepas daripada akad nikah ataupun selepas berbalang pertama. Banyak juga kes apabila berhubungan badan, benih tadi itu hilang, dimakan ataupun diganggu oleh jin.
sehingga proses persenyawaan tadi itu tak berlaku. Ada yang menjadikan kantung benih daripada isteri itu kosong, ataupun dia mengandung pun mengandung angin, mengandung tapi mengandung angin. Ada kantung tapi tidak ada fetus dalam kosong. Bulan gugur. Jadi ada juga kes-kes apabila berhubungan gangguan tadi ini, jin tadi ini dia akan blok sehingga sperma tidak sampai ke ovum, tidak berlaku persenyawaan. Walaupun secara saintifik melalui pemeriksaan klinikal lelaki dan perempuan mempunyai benih yang sihat, yang mencukupi dan sihat, tapi persenyawaan itu tak berlaku. Ini antara punca-punca mandul ataupun tak dapat sudet tempoh yang agak lama, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, yang disebabkan oleh sihir ataupun sangka. Jadi pada pengalaman Tuan Guru berdasarkan pesakit-pesakit yang datang berubat, biasanya dia tempoh dia lebih setahun ke, lebih 2 tahun ke, dah menandakan yang dia tu ada masalah untuk mendapatkan sunat. Ini soalan yang subjektif. Sebenarnya dia tak ada satu skala yang tetap. Ada setengah pesakit tadi ini dia datang setelah setahun. Ini kebiasaan lah. Setahun dah berumah tangga tapi masih belum ada simptom atau tanda-tanda untuk dapat sunat. Ada setengah tu macam saya kata tadi, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun baru datang untuk perawat untuk nak buat pemeriksaan ataupun nak bertanya kenapa. Ya. Jadi untuk soalan ni dia bergantung kepada individu. Bila dia rasa dia perlu datang untuk perawat. Tapi normalnya setahun lah. Normal setahun. Okey, jadi kita kepada soalan terakhir. Ini kira soalan bonus lah. Masih relevankah kaedah orang-orang tua dulu? Sebelum nak berkahwin, dia akan cari orang yang pandai, yang ada ilmu bab kahwinan ni, untuk tengok sama ada pasangan tu sesuai ke tak nak berkahwin. Biasanya tok-tok guru ke ataupun peramal-peramal ilmu perubatan Melayu. Jadi benda ni masih relevan. Ini antara soalan yang berat daripada soalan mengenai masalah gangguan tadi. Kerana ada setengah pihak dia menganggap jodoh ni adalah takdir. Tapi ada setengah pihak menganggap jodoh ni kita kena berusaha baru ditakdirkan. Jadi untuk situasi dan keadaan macam ni, relevan atau tak, dia sebenarnya dalam kitab perubatan Melayu, kitab mujarabah dan sebagainya, kitab hikmah oleh karangan ulama ataupun orang-orang terdahulu sebelum ni, ada banyak kaedah untuk kita melihat keserasian. Ini hanya sebagai panduan, kita tak boleh menjadikan ini satu sandaran umpama kita berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Tak boleh. Al-Quran dan Hadis adalah yang utama. Cuma ini adalah satu panduan ataupun istilahnya proses kita berhati-hati. Ada kaedah yang menggunakan huruf-huruf. Nama lelaki, nama perempuan tadi itu digabungkan, dijumlahkan sehingga dapat apa. Ada kaedah menggunakan konsep unsur 4, tanah, air, api, angin. Ada kaedah yang menggunakan susul gala keturunan ataupun susul gala keluarga. Daripada kalau keturunan ini tak boleh kahwin dengan keturunan ini dan sebagainya. Jadi banyak kaedah dalam menentukan keserasian jodoh. Jadi bergantung pada pihak individu sama ada nak menerima kaedah ini ataupun tidak. Tapi pada saya, ianya adalah berkenaan dengan ilmu hikmah ataupun berkenaan dengan ilmu metafizik, pengiraan. Bila sebut mengenai pengiraan, huruf hijiah ataupun penomboran, ia berkenaan dengan metafizik. Jadi adakah
individu tadi boleh menerima sekiranya ramalan tadi itu berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan unsur-unsur khurafat, syirik dan sebagainya. Itu sajalah pendapat ataupun perkongsian yang saya boleh bagi mengenai soalan ini. Okey, jadi itu saja. Jadi apa yang kita dapat hari ini, termasuk saya lah, apa yang saya dapat, walaupun zaman sekarang ni zaman dah moden, kita perlu ambil berat juga dengan benda-benda mistik, gangguan jin. Sebab berdasarkan persoalan dan jawapan daripada Tok Guru tadi, ulasan semua tu, boleh katakan 50% ke 70% kita ni banyak kena gangguan, banyak kena sakit disebabkan benda-benda yang dia sebenarnya bukan 50 ke 60 ataupun 50 ke 60. Dia sebenarnya boleh dikatakan 80-90% sakit tadi itu sebenarnya adalah daripada gangguan. Yang menjadikan punca dia itu sebab Nabi ajar kita adalah untuk berdoa. Masuk tandas kena berdoa, nak tidur kena berdoa, nak makan berdoa dan sebagainya, mesti ada kena doa. Apabila kita lalai, kita tak berdoa, di situ ada ruang-ruang ataupun kesempatan untuk syaitan-syaitan tadi ini bertindak balas dan beroperasi bagi mewujudkan sakit. Itu beza di antara kita orang Islam dengan orang kafir. Jadi Nabi dah ajar kita macam mana kita nak protect diri kita, nak mempertahankan, nak melindungi diri kita melalui doa. Tapi malangnya tak ramai daripada kita yang suka nak buat sesuatu dengan doa, kerana mungkin mengambil masa. Kan? Manakan zaman hari ini adalah zaman IT, zaman canggih, zaman segalanya nak cepat. Kan? Jadi itu sebab sekali banyak penyakit berpunca daripada gangguan. Bukan apa sebab ada pesakit-pesakit yang dah pergi buat pemeriksaan hospital, klinik, doktor kata sihat. Ya, sihat. Tapi sebenarnya dia sakit. Jadi di mana datangnya sakit tadi? Inilah gangguan tadi. Jadi kepada doktor yang faham pasal benda ni, dia akan suruh cari perawat ataupun ustaz, perawat alternatif selain daripada hospital. Sebab kita ada banyak kes dan kita sendiri pun dipanggil oleh keluarga pesakit untuk ke hospital untuk menyelesaikanlah masalah-masalah pesakit dah lama terlantar di hospital. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, bila kita usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala mudahkan urusan sakaratul maut pesakit tersebut. Okey. Jadi setakat ini saja sembang-sembang santai kita untuk hari ini. Semoga bertemu lagi akan datang pada tajuk yang lain lah akan datang, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Tuan Guru. Baik, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana sudi jemput saya. Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.